Saya parking kat bawah tu. Ya. Sini ke? Okey. Ya, meriam. Eh? Besi menggunakan pemadam api digunakan apabila berlaku kebakaran kawasan kilang dan kebakaran pihak gudang sekitar lain di bawah dengan menggunakan kenderaan pemadam tersebut adalah Klasik punya pemadam api. Macam TMS kita je. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terbesar di dunia. Bersama pekerja lombong bawah tanah. Senang tempat boleh pergi. comel. Boleh ke? Tapi tak tahu dia buka ke tak. Sebab ini Sabtu Ahad kan. Pertama, ada 3 lift yang digunakan untuk turun ke Lombong, iaitu Mia. Ni, Taibei tu ni yang boleh lawat. Taibei tau. Gakak. Tapi tak tahu boleh Nombor 1. Tu lift. So seramai 8 orang pekerja boleh naik lift dalam satu masa, tapi at least 2 orang atas faktor keselamatan. Lepas tu kami menggunakan isyarat bunyi ting, loceng keselamatan untuk berkomunikasi dengan pemandu di contohnya ting 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 tambah ting ting. Untuk naik barang ni sama juga ting 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 ting. Untuk turunkan barang tapi kalau 5 kali kecemasan. Ting 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 ting. So setiap kerja menggali harus dilakukan secara manual sebelum mesin digunakan. Itu mesin dia. So kita kalau Taibei tu Tadi kat depan pagar tu nampak tak signboard warna hijau terowong. Bila ada signboard warna hijau maksudnya boleh pergi kan? Dia yang Lepas tu pun kita boleh melawat. Macam best ni. Peralatan elektrik. Strolling. Meter, bagage meter yang terdapat pada mesin.
sejuk. Kalau dia buat pergerakan lagi cantik ya. Kan lepas tu letak lampu kan. Pun tak suggest. Boleh. Hantar dekat museum semua ni. Comel. Yang buat pergerakan tu pergi ke rumah tu sampai Betul. dibawa naik. Ada orang tengah kerja. Dibawa naik kat sini. Jadi dia keluar. Saya bekerja kami yang lebih menjam sehari. Tapi kalau saya bekerja sekali 30 jam. Dulu ni adalah wow, ni apa? Rumah British. Diorama tu apa? Diorama tu dia buat macam real punya bentuk. Diorama ni macam dia punya bentuk nak pergi Macam cermin je. Cermin. Mungkin kalau turun terowong tu macam tu lah kot. Oh, curam. Gimana? Macam naik roller coaster. Ataupun dia punya ni apa? Troli dia tu kan. Ini adalah dia punya troli yang isi timah. Model lembu makan. Ni rose quartz dengan amethyst. Dua ni kita selalu jumpa kan. Selalu buat gelang-gelang, cincin. Amethyst kecubung. Wow, 25 kilo. Ni ada mesin jahit. Bilik. Cantiknya almari dia. Ni dulu rumah orang putih. Oh, dia bukan singgah, dia Jones. Cantiknya rumah dia. Ni ke tuan rumah? Nona Baker. Ni tadi ruang tamu yang kita naik tangga. Ruang rehat. Kau tengok gambar ni baru kita ada lalu kan? Kau lihat di tingkat atas. Muka dia yang dekat situ lah. Gambar first tadi. Kan? Oh, ni staff dia. Ruang rehat di tingkat atas bangunan.
Sultan Abu Bakari Ayatuddin Al-Muazzam Syahdi, tapak perlombongan gunung. Sungai Kenau. Macam ni lah lift dia. Kayu. Ni lokomotif. View daripada bangunan ni adalah tenis. Mana? Muka. Tapi tak ada main ni. Bilik air. Mesin daftar tunai. Cashier. Dekat pameran tu ada pada tenis, ada kat sini. Mana? Kat situ mesin type. Ya. Kat kampung. Rasa pada tenis ni kat sini. Tapi ni elektrik. Kat kampung orang yang biasa je. Yang manual. Kereta dia naik. Ini kot sudut yang Nana Bekel posing. Ni tenis. Tenis yang dia kata panggil pada Astaka kan. Kan dengan bangunan kedua kan. Tu. Sukalah dia punya lantai ni. Sedap. Mandi orang yang lama. Cantiknya. Penapis air. Ya kan? Mak Saleh. Cip-cip comel. Nana Beker Kan? di salah satu sudut bilik tidur tingkat atas. 1, 2, 3. Je. So kalau dia nak pergi tu ikutlah. Nanti boleh Kak Fiza boleh tunjuk kat dia. Apa museum longboard. Besarlah zaman dulu. Kan tanah dia syoknya. Macam ala-ala istana kan. Kerja sini pun macam best je. Pun jaga museum. Siram pokok. Jaga kaunter pun tak apa. Jaga kaunter. Cik, kereta tak luar cik. Cik, tiket RM4. Senang je. Tapi aku pension, aku dah plan nak jaga anak orang. Patut nak bawa baskol. Aku buka transitnya. Tu, nampak tak? Keterusan lembing. Tapi nak tengok dari luar saja boleh, tak ada hal. Boleh Bawa kereta? Boleh. Ah. Sebenarnya saya dengan kereta kita sendiri, tak ada hal. Tapi Oh, ni yang lorong ni. dalam ni lah, tengok dari luar. je lah. Boleh lah.
Pergi tengok sekejap boleh? Boleh, tak ada hal. Naik saja dengan kereta kita. Okey. Ini apa? Itu Ni ke bandar dia ke? Museum tadi. Ini terung dia ini. Ini jalan naik atas ni. Naik atas terus naik. Ini kita ada sini sekarang. Okey. Tak payah U-turn balik sini. Terus ada musim ini. Temu sini pun boleh, balik terus pun boleh ke Selamat Datang ni. Ke Kuantan tu. Ni tadi pagi tadi kita orang pergi sini. Nak pergi sini tak boleh. Dia kata kena ada permit. Ini dia ada permit. Pelangi Sebab tu dia pagi atas, je ya? Di atas sana ada gate lagi sana. Oh. Dia ada tutup lagi ni. Di kereta di sini memang tak ada masuk. Nak guna itu hotel-hotel ni. Dia ada 4x4 ni. Ni jumpa dua lah. Dia pagi je. Ya. Air terjun Pelangi. Kalau pergi Sungai Pandan ni tak ada apa-apa pun. Yang ni tak ada apa, masuk saja yang ni. Yang ni dekat Pancing kan tu. Pancing Selatan. Jauh dekat je lah. Ini buang Pancing, buang Sungai Tung, masuk saja ke jalan pergi dekat Kem Maskar sana tu. Di kawasan tu lah dia ni. Bukit Panorama. Ni Cendol Bukit. Pakai cendol. Sedapnya. Dekat tak daripada sini nak pergi Cendol Bukit? Ni police station kita tadi Oh, ke? ni polis. Oh, dekat dengan polis station kita Ini makan dekat- nasi ayam. Kan Selamat Datang sana dah. Kita masuk dari Selamat Datang. Yang ada pekan. Selamat Pekan Datang. mana? Selamat Datang ni pekan dia ada di sini, pekan ni. Bandar Sungai Lembing. Yang kita makan nasi semalam kat seberang sini. Nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam kedai kita. Kedai kita. Nama dia nasi ayam kedai kita. Bukan kat sini Bukan Pok Yih ni ya? Bukan depan balai. Dia depan balai. Oh, depan balai balai. tu. Depan Ha-ha. balai. Ni balai boleh ni. Ke sebelah sini kita makan tu. Ni jalan atas ni. Tak Oh tak kan, jalan sini atas. lah, sini lah. Betul. Seberang sini lah. Kita Betul. ruangan malam. Betul. Okey. Dia dekat ni betul kat sini. Ada bas rapid masuk sini? Ada? Oh ya? Ada. Kita tak jumpa. Okay, kita pergi Tengok. Terawang. Boleh. Naik saja. Ni kan? Ya, sama. Okay. Pakcik tu orang asli ke? Lupa tanya. Macam. Rupa tu macam. Kan? Mana dah? Arif tu Kedai makan tok. Yang ni yang Buat kedai makan sini. ni goreng-goreng. Oh. Pejabat Adik Pengurusan Sungai Lembing. Oh, Majlis Bandar Raya Kuantan. Ni nak naik apa kereta tu. Ni lah pekan dia Kak Fiza yang setiap kamar dia pusing tu semalam. Oh. Oh ni pam Ni. minyak tu. Ni pam minyak tu. Ni kanan ni. Lepas tu kan dia pergi beli Syarif tak nak beli pasal. roti, apa benda semua kat kedai tu. Pom motor.